Laluan Persekutuan 169 FT169 atau lebih dikenali sebagai Jalan Kulim Mahang merupakan salah satu laluan persekutuan penting di negeri Kedah yang menghubungkan Bandar Kulim di bahagian utara dengan Pekan Mahang di bahagian selatan. Laluan ini mempunyai panjang keseluruhan kira-kira 31.20 km, 19.39 batu dan berfungsi sebagai nadi perhubungan antara kawasan perindustrian, bandar kecil. FT169 memainkan peranan penting dalam menghubungkan kawasan perindustrian Kulim High Tech Park dengan daerah luar bandar, menjadi laluan alternatif bagi pengguna yang bergerak antara Kedah dan Perak, menyokong pergerakan ekonomi, khususnya sektor perindustrian, pertanian dan perdagangan tempatan, memudahkan akses penduduk ke Bandar Kulim, Mahang serta kawasan sekitar. Laluan ini sering digunakan oleh kenderaan berat, lori industri serta pengguna harian yang bekerja di kawasan perindustrian Kulim. Laluan ini menghubungkan Bandar Kulim di bahagian utara dengan Pekan Mahang di bahagian selatan dan mempunyai beberapa persimpangan penting yang menjadi nadi pergerakan trafik di kawasan ini. Persimpangan pertama ialah persimpangan FT136 yang menghubungkan FT169 dengan laluan Persekutuan 136 atau Jalan Bandar Baharu Merbau Pulas. Persimpangan tersebut merupakan laluan utama bagi pengguna yang menuju ke Bandar Baharu dan kawasan Merbau Pulas. Seterusnya ialah persimpangan FT254. Persimpangan tersebut berfungsi sebagai laluan penghubung ke jalan-jalan tempatan di sekitar daerah Kulim dan Mahang, khususnya bagi penduduk kampung dan kawasan berdekatan. Persimpangan FT3053 atau Jalan Kulim High Tech merupakan akses utama ke kawasan perindustrian Kulim High Tech Park yang menjadi pusat industri teknologi dan pembuatan di negeri Kedah. Persimpangan tersebut sering digunakan oleh kenderaan industri dan lori berat. Di bahagian selatan pula terdapat persimpangan FT170, iaitu Jalan Mahang Selama yang menghubungkan laluan ini ke Selama, negeri Perak. Persimpangan itu penting bagi pengguna yang bergerak antara Kedah dan Perak. Akhir sekali ialah Simpang Batu Putih. Simpang tersebut dilengkapi dengan sistem lampu isyarat bagi mengawal aliran trafik dan mengurangkan risiko kemalangan, terutamanya pada waktu puncak. Persimpangan-persimpangan utama di sepanjang laluan Persekutuan 169 memainkan peranan penting dalam memastikan kelancaran pergerakan trafik, menghubungkan kawasan perindustrian, bandar dan luar bandar serta menyokong pembangunan ekonomi di sekitar Kulim dan Mahang. Sepanjang laluan ini, pengguna jalan akan melalui beberapa jenis kawasan yang berbeza, bermula daripada kawasan perindustrian sehingga ke kawasan luar bandar. Pertama, kawasan perindustrian di sekitar Kulim High Tech Park. Di kawasan tersebut, trafik biasanya lebih sibuk kerana pergerakan keluar masuk kenderaan pekerja serta lori-lori industri. Pada waktu pagi dan petang, aliran trafik boleh menjadi perlahan disebabkan waktu puncak. Seterusnya, laluan ini juga melalui kawasan kampung dan ladang di sekitar Mahang dan Batu Putih. Di kawasan ini, suasana lebih tenang dengan pemandangan hijau, rumah kampung dan kebun-kebun kecil. Namun, pengguna jalan perlu lebih berhati-hati kerana terdapat kenderaan penduduk tempatan, motosikal serta kenderaan pertanian. Selain itu, terdapat beberapa persimpangan lampu isyarat di kawasan tumpuan. Lampu isyarat ini berfungsi untuk mengawal aliran trafik dan meningkatkan keselamatan, terutamanya di persimpangan utama dan kawasan berpenduduk. Pada waktu puncak, terutamanya pada awal pagi dan lewat petang, laluan ini boleh mengalami kesesakan sederhana, khususnya berhampiran kawasan industri dan persimpangan utama. Walau bagaimanapun, di luar waktu puncak, perjalanan biasanya lancar dan selesa. Laluan Persekutuan 169 menawarkan gabungan suasana perindustrian dan persekitaran kampung yang menarik. Pengguna jalan bukan sahaja dapat melihat aktiviti ekonomi di kawasan industri, malah menikmati pemandangan luar bandar yang tenang sepanjang perjalanan.
Laluan ini dibina mengikut standard JKR 5, iaitu standard jalan persekutuan yang sesuai digunakan sebagai laluan utama antarabandar. Dari segi lebar jalan, FT169 mempunyai reka bentuk yang membolehkan aliran trafik bergerak dengan lebih lancar dan selesa, termasuk bagi kenderaan berat serta kenderaan persendirian. Rekaan selekoh dan persimpangan pula dibina mengikut piawaian keselamatan yang ditetapkan oleh Jabatan Kerja Raya. Ini membantu mengurangkan risiko kemalangan dan memastikan pemanduan lebih stabil, terutamanya di kawasan berbukit atau berhampiran persimpangan utama. Bagi head laju, kebanyakan seksyen di laluan ini membenarkan head laju maksimum sehingga 90 km sejam, namun ia tertakluk kepada keadaan trafik semasa serta papan tanda amaran di kawasan tertentu seperti persimpangan, kawasan kampung dan kawasan perindustrian. Pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa mematuhi head laju yang ditetapkan, kerana terdapat kawasan yang memerlukan kelajuan dikurangkan demi keselamatan semua pengguna jalan. Secara keseluruhannya, laluan persekutuan 169 direka dengan spesifikasi yang baik dan selamat untuk perjalanan jarak sederhana antarabandar, serta mampu menampung aliran trafik harian yang melibatkan kenderaan persendirian dan kenderaan industri.